So hari ni saya nak memegang kau ni. Jangan. Hai, Assalamualaikum korang semua. So welcome to RNE TV. So korang teka hari ni kita nak pergi ke mana hari ni? So hari ni kita akan ke Negeri Sembilan. So Negeri Sembilan tu kan besar. So nak pergi kat mana? Kita nak pergi dekat salah satu tempat yang tengah viral sekarang ni, which is Pantai Temyang Highway. So dekat Pantai Temyang Highway tu ada apa? Dia sebenarnya jalan highway tu dia cantik lah. Sebab apa? Sebab jalan dia tu orang kata macam jalan dekat New Zealand. Dia sangat macam nature, greeny macam tu kan. So kita nak pergi ke kawasan tu dah. So korang sebelum korang tengok video ni, jangan lupa like, subscribe, comment and share video-video hanya di RNE TV. Okay, so korang kena stay tune sampai video ni habis tau. Okay, so now kita gerak dari Melaka pada jam 12.30 hari untuk ke lokasi video kita pada hari ni, iaitu Temyang Pantai Highway. Nampak tak kita dah sampai sempadan Negeri Sembilan? Alamak, tapi lori tu pula kacau, tak nampak pula signboard je Dah tengah hari macam ni, tiba-tiba perut pula lapar. Okey korang, so sebelum kita sampai ke kawasan Pantai Temyang Highway tu, memandang kita orang tengah lapar sekarang ni, kita orang akan makan dekat Pedas Linggi dulu. Okey, kat Pedas Linggi tu kita akan makan dekat kedai makan Pak Raub. So korang stay tune untuk tengok menu dekat kedai makan tu ada makan apa je. So lagi 2 km kita orang akan exit persimpangan Pedas Linggi. And then kita orang pun exit dah makan dekat Pedas Linggi. Kita orang tak makan dekat arena atau korang, sebab kita orang kan dah biasa makan dekat satu kedai ni, which is betul-betul berdekatan dengan tol. Bila korang masuk je tol, kedai tu memang betul-betul dekat belah kiri je. So korang kena try makan dekat situ. Sebab apa tau? Sebab kat situ makanan dia sedap, banyak pilihan lauk, dan yang penting sekali murah tau korang. Kalau korang tak tahu kedai tu kat belah mana, jangan risau, dah lalang ni. Jomlah saya tunjukkan lah sekali. Okey, bila korang dah lepas je tol, korang terus and then korang kena ambil simpang dekat belah kiri tu. Nampak tak kereta depan tu? Korang belok kiri. And then jalan je terus sampai ke depan. Nampak tak yang banyak-banyak kereta park dekat tepi jalan ni? So kat sini lah kedai dia korang. Kedai makan Pak Raub. Memang time ni kita orang pergi memang time tengah lunch hour. So memang ramai lah orang kat kedai dia. Basically kedai makan Pak Raub ni dia jual nasi campur lah. Untuk air pula korang tak payah risau. Sebab apa? Kat sini air free tau. Korang nampak tak? Kat belah tepi tu dia dah prepare tong air. Korang boleh ambil sendiri, layan diri, ambil sendiri kat belah tepi tu. Ambilkan nasi.
Nampak tak korang? Lauk dia banyak gila tau pilihan. Sampai ke hujung sana tu. Korang kalau datang sini memang confirm makan rambut mata. Nak makan apa ni Kalau dah datang Negeri Sembilan ni, confirm lah makanan dan lauk yang famous kat sini. Semestinya masak lomak. So kita pun ambil lah masak lomak itik. Masak lomak telur itik. Memang sumpah padu gila. Sedap. Pedas dengan semua terasa lah. Kuahnya telur itik nak saya letakkan kan. So marilah kita mencekik dulu ya. Sebab semua masing-masing memang dah kebulu teruk dah ni. Sebab daripada pagi tak makan lagi kan. So selamat menjamu selera. Cili kelapa pun ada juga kat sini. Nampak tak korang? 4 orang makan hanya RM66 sahaja tau. Okey, perut dah kenyang. So jom kita teruskan perjalanan kita ke Seremban. Okay you all, based on kita ikut Waze, dia suruh kita exit Persimpangan Senawang untuk kita sampai ke Temiang Pantai Highway tu. Okay, so sekejap lagi kita akan exit Persimpangan Senawang. Dah nampak tu. Lepas tu lokasi kita semakin menghampiri tau korang. So kejap lagi kita akan sampai dekat Temiang Pantai Highway. Okey korang, kita dah sampai dekat Temiang Pantai Highway. So korang bolehlah enjoy 3 minit view sepanjang perjalanan kita orang ni melalui Temiang Pantai Highway ni. Okay, so enjoy. Highway ni lebih kurang jarak dia dalam 7 km lah. Bermula dari persimpangan Jalan Seremban ke Kuala Kelawang dan juga dia berakhir ke persimpangan masuk untuk ke Lebuh Raya Lekas lah. By the way kan korang, jalan ni boleh dikatakan dia macam mini New Zealand. Kawasan dia yang cantik, tenang, damai, dah macam betul-betul dah dekat New Zealand kan. Untuk pengetahuan korang juga, laluan Temiang Pantai Highway juga menjadi tempat penggambaran filem-filem kat Malaysia ni. Contohnya filem terbaru yang Sharnas Ahmad berlakon tu, cerita apa? Blood Brothers. Diorang berlakon dekat sini juga. Tak sangka Malaysia ni cantik rupanya kan. Dia actually kan korang, kita tak boleh berhenti dekat lane emergency sebab macam membahayakan pengguna jalan raya lain lah. Tapi memandangkan macam tak ada kereta sekarang ni, kita orang ambil peluang ni untuk berhentilah dekat tepi kejap lagi untuk ambil gambar dulu sebagai kenangan.
korang yang kaki bergambar, yang fotogenik kat luar sana tu, jangan lepaskan peluang untuk ambil gambar dekat mini New Zealand ni, okey? Time ni kita orang pergi time hari biasa, so tak banyak kereta. Kemungkinan pergi time weekend tu banyak kereta lah juga. Okey korang, sekarang kita berada di Negeri Sembilan, di mana kita berada di salah satu tempat yang viral kan sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita berada sebuah penggambaran dekat sini. Dekat mana kita berada dekat Temyang Pantai Highway. Nampak tak korang? View dia sangat cantik. Sebab apa? Orang kata kawasan sini dia macam jalan highway New Zealand. So korang boleh tengok kan, cantik kan view belakang dia. Sangat nature dengan ada pokok-pokok. Dan highway dia korang boleh tengok pun bukit. Kalau korang nak U-turn balik pun boleh. Kat depan tu ada roundabout. Korang boleh pusing kat roundabout yang besar tu untuk U-turn ke Temyang Highway tu lah. Dan kalau korang tak nak U-turn, korang boleh ambil simpang ke kiri untuk ke Seremban. Okey korang, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Harap korang enjoy the video, enjoy the view yang kita orang tunjuk, dan kami dari pihak RNE TV ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan pada video kali ini. By the way, before kita end video pada kali ini, anda jangan lupa boleh like, subscribe, comment and share video-video hanya di RNE TV. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.